Logo nampak tu. Nanti nampak, say hi. Hai. 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 Jangan gunting. Apa ada kawan? Nanti kawan lah. Nak ajak kawan tengok. Hai. Nama siapa? Nama siapa? Awak lah nama siapa? Nama Kak Yum siapa? Ainul. Nama saya Ainul kata. Tak, nama saya Ainul. Nama saya Aina. Aina. Siapa Aina angkat tangan? Aina lah, bukan Ainul lah. Siapa Aina angkat tangan? Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak masak-masak. Tak? Menu kita hari ni. Sekejap ya. Ibu nak apa ni? Hai, Assalamualaikum. Jangan ambil. Hai, Assalamualaikum. Salam mesra. Selamat datang. So hari ni kita nak masak-masak je, resipi 3 minit. Jom kita ajak kawan-kawan masuk dulu, jom. You dengar suara tak? Dengar suara tak? Hello. Hai. Kita nak masak, kata. Nak masak. Masak apa? Awak lah, awak nak masak apa? Tunjuk nak masak ni. Apa yang nak masak ni? Ni, adanya ni. Hai. Jom kita nak masak hari ni. Kita share kat kawan-kawan dulu, jom. Kita nak masak-masak. Jom kita share kat kawan. Kita ajak tengok masak. Si kecil nak masak. Jom kita share dulu.
malam ni Cik Pia nak masak sambal tumis telur. Kita gunakan paste daripada Aida Kitchen. Hanya memerlukan 3 bahan sahaja dan akan masak dalam masa 3 minit. Jom kita share dekat kawan-kawan kita dulu. Ajak kawan-kawan masuk, jom. Aku tak mau isi. Aku tak mau isi. Tak dengar. Jom kita share dulu kat kawan-kawan yang lain. Ajak kawan-kawan masak. Hari ni Cik Pia nak masak menggunakan 3 bahan dan akan siap dalam masa 3 minit. 3 hari ni. Tukang masak pun 3 orang. Hai Kak Yus. Dah makan malam ke? Diri Kak Yus. Tunjuk awak dulu. Baju gini. Macam ni. Macam ni. Cik, kita nak masak Boleh masak dah ke? Apa dah ni? Cik Pin tak berapa nak nampak orang punya komen. Banyak masak. Nak masak. Say hi dulu. Assalamualaikum. Kata. Assalamualaikum. Hai. Okay, budak-budak ni anak-anak dah tak sabar nak masak. Jom kita start lah. So hari ni kita nak masak sambal tumis telur. Ilham daripada anak tim hari ni. Okay, ilham daripada anak tim, dia kata masak sambal tumis telur. So jom kita mula masak. Okay, bahan-bahan yang kita perlukan hanyalah sambal tumis, paste sambal tumis daripada Aida Kitchen. Kita juga perlukan telur ni Cik Pia dah rebus. Okay, Cik Pia dah rebus telur dan Cik Pia goreng sikit lah. Okay. Itulah tengok Kak cakap makan sambal tumis telur tu yang rasa malam ni nak masak apa kan? Masak sambal tumis telur jugalah. Kita perlukan paste daripada Aida Kitchen. Telur, tadi apa tu lagi bahan? Bahan yang ketiga dan terakhir adalah air, sedikit air. Itu sahaja. 3 bahan sahaja untuk kita masak sambal tumis telur malam ni. Okay, ready? Jom. Tengok pegang periuk. Tajam, panas. So, jom kita masak. Tekan dulu Swiss. Jangan tolak macam nak. Tekan dulu. Okay. Okay. So, mula-mula kita akan buka ni dululah. Paste daripada Aida Kitchen. Dekat paste ni, dia ada tulis satu paste, 1 paket. Boleh untuk 5 hingga 8 orang. Okay. Siap dalam masa 15 minit. Tapi biasanya dalam 5 minit pun dah siap dah. Berat dia 250 gram. Okay. Merupakan buatan Malaysia dan juga Muslim. Anda boleh tengok kat sini. Okay. Kalau rasa tak tahu macam mana nak guna paste ni, senang je. Sebab dekat packaging dia ni ada tulis cara hidangan. Gitu kan. Okey, dalam paste sambal tumis ni kita ada dah siap dah bawang besar, cili kering, okey. Asam jawa, serbuk cili, semua dah ada dah dalam ni. Okey. Ada belacan. Bagi yang tanya sama ada sambal tumis ni ada belacan atau tak. Sambal tumis, paste sambal tumis daripada Aida Kitchen ada belacan. Ada. Dekat sini dia ada mention dah. Ada belacan. So jom kita mula masak. Buka je pack ni. Jangan sudu. Masuk di berhenti. Masuk di berhenti tu. Biasanya satu paket ni Cik Pia boleh guna 2 kali ke 3 kali sebab tak ramai makan kan. Untuk 2 orang je. Okay, so kita masukkan paste dulu. Tu, tak ada dah. Ada lagi? Sekejap, tak nampak Sekejap. Tambah sikit.
Aim kacau. Aim kacau. Ni. Okey, lepas kita masukkan paste, kita masukkan air. Sikit je lah tadi. Okey. Dan Ni. kacau. Lahan. Okey, kita kacau je lah. Sampai dia menggelegak. Sampai dia masak. Okey, biasa tak lama, dalam 3 minit ke 5 minit sahaja. So hari ni Chef Ainul kita masak sambal tumis telur. So Aida Kitchen dia mempunyai 22 jenis paste dan 3 jenis sambal ready to eat. So anda boleh dapatkan tu. So anda boleh dapatkan di www.anakmak.com/paste ataupun WhatsApp dia Cik Pia di 013-8363-103. Okey, satu paket tahan untuk 2 kali masak ke 3 kali masak. So macam sekarang Chef Ainul kita tengah kacau sambal tumis biasa. Dia sambal tumis ada 2 sambal tumis biasa dan sambal tumis menangis. Okey, adik pula kacau. Sambal tumis biasa dan sambal tumis menangis. Sambal tumis menangis tu maksudnya dia ekstra pedas lah. Hai Falina. Kakak dia kacau. Adik sudah. Okey. Dah. Ni. Belum lagi. Okeylah adik kacau. Adik masuk telur. Okey, bila kita dah masak sambal tu, kita masukkan telur pula. Masuk pula lahan. Dia akan campak. Kenapa masuk dalam kacang? Gitu. Kan? Okey, pandai. Pas, ini pas. Mak, Yeay. mak ni tu makan punya adik. Dia nak makan. Okey, bila kita dah masuk telur, kita dah masuk sambal, dah masuk air sikit. Kita kacau je sampai dia orang kata sedap lah, sampai dia kering sikit. Cik Pia suka makan sambal yang kering sikit. So kita kacau bagi sekata. Sekejap sana mak angkat. Angkat suhu. Senduh mak angkat. Ni angkat. Dah. So ini kacau. So kita tunggu dia kering sikit. Ni semua dah makan ke belum? Dah makan dah? Baik, makan sikit nak. So Chef Ainul kita hari ni masak sambal tumis biasa menggunakan paste daripada Aida Kitchen. Aida Kitchen sekarang ni tengah menjalankan satu kontes, iaitu kontes masak kongsi dan menang, yang mana anda berpeluang memenangi set steamboat dan BBQ setiap minggu serta 4 paket paste Aida Kitchen. Kalau katakan tak berjaya pun dapat hadiah utama, anda masih layak untuk dapat 3 paket paste sebagai hadiah penyertaan untuk pembelian seterusnya. So, jom rebut peluang untuk menang set steamboat ni. Awak makan tepi je ke? Awak tak makan tengah Siapa nak makan tengah? Ada. Okay, so malam ni Cik Pia tunjukkan macam mana kita nak masak sambal tumis biasa. Sambal tumis biasa ni dia taklah pedas sangat, tak heavy sangat, tak spicy sangat. Kalau anda jenis yang tak makan pedas, boleh ambil yang ni. Okay, kalau katakan anda penggemar makan makanan pedas, sambal tumis menangis ada disediakan. Satu paket RM18 sahaja bagi Semenanjung dan RM20 bagi Sabah Sarawak. Sekarang ni kami sedang mencari pengedar di seluruh Malaysia. Kalau anda berminat untuk menjadi pengedar, boleh hubungi Cik Pia, tinggalkan nombor WhatsApp kat bawah tu. Pedas. Ambil yang lain. Boleh tinggalkan nombor WhatsApp atau terus pergi ke www.anakmak.com/pes. Okey, atau WhatsApp dia Cik Pia di 013-8363-103. Hari ni chef kita, Chef Ainul kita masak sambal tumis
biasa. Itu dia. Dah siap pun sebenarnya. Sekejap je. Kita pindahkan dulu. Makan kat telur. Makan kat telur, Mak. Taklah nak makan. Takkan nak makan dalam kuali. Mak dah sudah ke? Dah. Tapi ada sikit lagi. Sekejap je masaknya kan? Sekejap tak? Tak puas dia nak masak lagi sebab dia kata sekejap sangat. Tapi itulah dia, kalau kita masak guna pes daripada Aida Kitchen memang sekejap je. Mak, I nak bagi ayah. Nak bagi Aida sekejap lama. Tak, mesti nak tak. So, inilah dia hidangan yang telah disediakan oleh Chef Ainol kita hari ni. Apa nama dia? Sambal? Sambal? Sebut. Sambal tumis sambal tumis biasa. Ni Nah. Turun dulu. Jatuh dulu. Okey, kita dah pun siap masak. Sekejap je proses nak masak dia. Okey, 3 minit dengan menggunakan 3 bahan. Kita letak ayam ke, letak udang ke, sotong dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan pes. Okey, dan tambah air atau santan. Kalau kita masak macam kalau kita masak gulai tu kita tambahkan santan sikit. Okey, macam gulai nasi dagang, kita ada apa lagi? Mi kari, kita juga ada masak lemak cili api. Setakat ini kita ada 22 jenis pes ready to cook dan 3 sambal ready to eat. Coming soon, akan tambah lagi 10 jenis pes. Ada tak penggemar makanan apa nama dia? Patin tempoyak. Siapa suka makan patin tempoyak? Yang Pahang punya tu. Ya. Ada tak yang suka makan patin tempoyak? Siapa suka? Siapa suka makan patin tempoyak? Sebab Aida Kitchen dia nak keluarkan pes baru iaitu patin tempoyak. Masak tempoyak lepas ni versi Pahang punya, pure Pahang punya, tak payah dah susah-susah, tak payah nak pergi sampai ke Pahang, boleh masak dekat rumah je. Dan kita juga ada resipi yang terbaru tu, pes yang terbaru tu insya-Allah akan kita lancarkan juga. Pes masak 3 rasa. Kan biasa kita masak siakap 3 rasa. So pes itu juga akan dikeluarkan tak lama lagi. So inilah masa untuk anda rebut peluang jadi pengedar kami. Sebab Aida Kitchen merupakan pengeluar pes terbanyak di Malaysia buat masa sekarang ni. Okey, kita ada 22 jenis pes dan 3 jenis sambal ready to cook. Ready to cook boleh makan terus. Kita ada sambal penyet, kita ada sambal balado biasa, sambal balado menangis. Okey? So tak susah pun kalau rasa tak tahu macam mana nak hidang, tak tahu macam mana nak masak. Senang je sebab dekat packaging ni, kat packaging ni ada tulis cara hidangan kat sini. Okey, dan ini adalah ramuan. So anda tahulah apa yang ada dalam kita punya pes. Kalau macam sambal tumis kita ada belacan. Okey. Kita ada package untuk ibu berpantang, kita ada package kanak-kanak, kita ada package spicy lovers, package breakfast, package untuk lunch dan dinner. So you all boleh rebut package-package tersebut. Nak tahu details, boleh message ataupun WhatsApp Cik Pia punya team dekat bahagian komen tu, ataupun boleh terus ke website Cik Pia di www.anakmak.com/pes
PES. Cipia tak berapa nak ada suara sebab 4 hari direct sebenarnya. 4 hari direct Cipia ada training untuk team. Yang hari Selasa hari tu Cipia training team PES. Okay, PES Aida Kitchen ni Cipia bagi training hari Selasa 9 malam. Kemudian 3 hari, hari Rabu, Khamis dan Jumaat Cipia ada training pula untuk peminat-peminat ataupun bakal-bakal usahawan produk makanan. Yang mana siapa yang berminat nak cuba ataupun nak belajar cara membina branding diri, belajar cara untuk berniaga produk makanan, Cipia ada buat kelas 3 hari secara percuma hari tu, baru habis malam. Okey, yang mana kita ajar cara untuk bina branding dekat Facebook, WhatsApp, macam mana nak buat ajak iklan, macam mana nak kenal pelanggan. Okey, dalam kelas selama 3 hari tersebut. Okey, so sebabkan itu Cipia kehilangan suara 4 hari direct non-stop kelas, coaching. Itulah istimewanya produk daripada PES Aida Kitchen ni, sebab anda akan ditaburkan dengan ilmu yang padat, yang mampat, yang orang kata proven. Okey, walaupun belum jadi ejen lagi, walaupun belum mendaftar sebagai pengedar lagi, kita tetap bagikan anda ilmu. Itulah yang berlaku 3 hari ni. Sampaikan Cik Pia pun kehilangan suara. Bebel je kan, 3 jam. Siang bebel, malam bebel. Siang buat live, siang buat TikTok. Kita ada TikTok juga kan. Kalau anda nak follow TikTok Cik Pia, pergi ke cikpia.pia. Okey, cik.pia. Anda akan jumpalah TikTok Cik Pia ataupun pergi ke Anak Mak Empire. Kita ada 2 TikTok. Cik Pia ada 2 TikTok. Boleh follow Cik Pia kat situ. Kalau nak tahu tips-tips bisnes, follow TikTok peribadi Cik Pia di cik.pia. Ataupun kalau anda nak follow cara-cara memasak menu-menu terbaru daripada Aida Kitchen, macam mana nak masak guna PES kan. Walaupun nama dia masak merah, PES masak merah, dia bukan masak merah je you all boleh buat. Macam-macam lagi boleh masak dengan menggunakan PES masak merah ni. Nak tahu apa resipi dia? Follow TikTok Cik Pia dekat Anak Mak Empire. Alright. So, tu Cik Pia kehilangan suara lah. Hilang suara 4 hari non-stop. Pagi kita buat TikTok kan, petang kita buat TikTok lagi, malam pula kita coaching. Begitulah kehidupan kan. Alright. So, untuk anda yang berminat menjadi pengedar, okey, kita sedang mencari pengedar di seluruh Malaysia. Okey, Sabah, Sarawak, okey, kalau ada daripada warga Brunei dan Singapura, Indonesia, jika berminat boleh juga WhatsApp Cik Pia di 013-8363-103, atau jika anda ingin mendapatkan info, boleh juga ke website rasmi Cik Pia di www.anakmak.com/pes. Okey? So sebenarnya Cik Pia sangat-sangat lapar sekarang. Tak makan. Biasalah kalau dia orang anak-anak tim Cik Pia, dia tahu Cik Pia memang kadang-kadang lupa makan. Pukul 9 malam baru jumpa lunch. Okay, so Cik Pia nak makan. Kita punya sambal tadi pun dah siap, tapi dah pergi hilang mana entah, kat depan agaknya. Okay, so jom kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Cik Pia nak orang kata cari suara balik, sebab kita nak live lagi lepas ni. Kita nak live selalu lagi lepas ni, nak ber-TikTok lagi selepas ni. So kita jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum. Patut kecil je. Kecil ke? Besar juga kot, cuma berat tak nak naik kak. Berat maintain 43. Mengandung 9 bulan pun berat naik 49. Tak juga dia cecah 50. Okey, kalau anda nak kurus macam Cik Pia, jangan makan. Janganlah, kena makan lah. Sekarang dah senang dah masak, pakai PES je. Kalau masak pakai PES pun rasa macam rasa susah, tak tahu dah nak tolong macam mana lagi kan. Sebab pakai PES ni anda dah tak payah dah nak susah-susah nak pergi menumis, nak potong bawang ke, nak cari belacan bagai, tak payah. Pakai PES je. Masukkan PES, masuk air, masuk santan, masukkan ayam. Selesai. Kan kita tunggu ayam tu masak je sebenarnya. Hai Fatin. Cik Pia dah siap masak dah. Baru nak masuk. Tadi kita punya chef cilik Ainol kita masak. 5 tahun. Anak umur 5 tahun pun boleh masak kalau guna PES, tapi dalam pemantauan. Kenapa? Sebab dapur kan panas. Takut je lagi tangan dia orang kena. Kan? Waalaikumsalam Kak Wan. Itu baru nak tutup tadi kan? Dah bagi salam dah tadi.
Tak apalah, kita jawab juga. Waalaikumsalam. Cik Pia dah habis masak dah tadi, anak masak. Anak Cik Pia yang 5 tahun, chef cilik kita Ainul Zulaika. Dia masak sambal tumis telur. Mana dia? Kak Yem. Bang, nak sambal tadi? Mari kita tengok resipi dia. Terima kasih. Tak makan? Tak makan? Nasi awak atas tu. Okey, sekejap. Ayah nak makan nasi. So ini dia tadi menu yang kita masak oleh chef cilik kita. Mana? Kak Yam, tunjuk muka kan? Jatuh tak? Inilah chef kita tadi. 5 tahun dah, pandai masak dah. Masak apa? Tadi masak apa? Sambal. Sambal. Okay, so itu tadi menu kita. Senang je. You all tambah pes, tambah air atau santan dan juga ayam. Macam tu nak tambah udang pun boleh juga. Okay, so apa lagi nak cakap? Cik Fia pun kehilangan suara sebenarnya. Okay, sebar-sebarkan pada kawan-kawan kita. Mungkin ada yang berminat nak cuba dapatkan set steamboat dan BBQ serta percuma 4 paket pes sebagai hadiah utama kontes masak, kongsi dan menang. Syarat dia senang je, cara dia mudah je. Anda hanya perlu dapatkan pes Aida Kitchen daripada mana-mana pengedar Aida Kitchen. Okey, kemudian anda masak. Okey, masaklah, masak apa pun tak apa. Kita ada 22 jenis pes dan 3 jenis sambal ready to eat. Kan? So masaklah apa-apa pun. Walaupun dia tulis sini pes masak merah, boleh je masak yang lain. Kan? Macam-macam menu boleh jadi. Macam Cik Pia pes shell out tu, Cik Pia kadang-kadang buat nasi goreng, buat mi goreng, macam tu. Kan? Boleh campur-campur, tak kisah pun. Kan? Masak ikut kreativiti masing-masing. Lepas tu anda postlah dekat Facebook, dekat IG dan tag pengedar anda tadi. Katakan anda beli pes ini dengan Cik Pia, so you tag Cik Pia. Macam tu. So, setiap minggu HQ akan pilih pemenangnya. Pemenang hadiah utama adalah dapat set steamboat dan BBQ serta 4 paket pes daripada Aida Kitchen. Pes tu anda boleh pilih lah nak pes apa pun. Kita ada 22 jenis kan? Boleh pilih apa-apa pun. Sorry, 25 jenis. Okay? Dan jika katalah anda tidak, orang kata tidak bernasib baik kan, tak menang, tak dapat hadiah utama, tak apa, jangan sedih sebab anda masih boleh tebus 3 paket pes secara percuma dari pengedar anda tadi. Kalau katakan anda beli dengan Cik Pia, anda tak menang, tapi anda nak tebus hadiah, anda boleh tebus 3 paket pes percuma untuk pembelian yang akan datang. Okay? So, seronoklah. So, walaupun tak menang pun dapat hadiah, menang pun dapat hadiah. Cuma bezanya hadiah untuk yang menang tu lumayanlah sikit kan. So kita masak kreatif-kreatif sikit, buat ambil gambar cantik-cantik sikit ke, buat video comel-comel sikit, hantar pada kami dan anda mungkin berpeluang memenangi set steamboat dan BBQ daripada Aida Kitchen. So jangan lupa ikuti kontes masak, kongsi dan menang. Kontes akan berlangsung sehingga 31 Julai 2021. So ada banyak masa untuk dapatkan. So hari raya ni adalah waktu yang paling seronok kalau anda boleh buat video kan. Orang kata kreatif sikit, masak-masak time raya kan. Okey. Selain itu Cik Pia juga nak bagi tahu kita sekarang sedang mencari pengedar di seluruh Malaysia. Air. Sekejap Okey.
Jas. Jiran, lama tak jumpa. Jiran kampung. Kan, lama tak balik kampung. Apa cerita lah setengah hilir tu kan. Setahun lebih. Genap setahun lebih Cik Pia tak balik kampung sebab COVID. Hari ni pun kes COVID tinggi, 12,000 kan. Kedah saja hari ni 701. Allahu Akbar. Tak tahulah bila nak habis. Tak tahulah sampai bila nak kena kurung. So agak stres juga sebenarnya kan. Nak tunggu habis 12,000 tu. Allah. Penat. Penat sebenarnya. Penat. Kan? Ha? Nasi. Oh, sayang. Biar. Ambil. Itu biar. Sayang, dia ambil lagi. Makan dulu. Biasalah anak nak makan kan. Hai Iza, baru masuk. Waalaikumsalam. Tak apa. Siapa yang baru masuk tak apa. Cik Pia sebenarnya dah habis masak. Anak yang masak tadi, anak sekecil tu 5 tahun. Anak Cik Pia 5 tahun. Chef Ainon tadi dia masak sambal tumis biasa. Masak sambal tumis biasa telur. Sambal tumis, macam mana sebut? Sambal telur tumis biasa. Sambal tumis telur biasa. Mana-mana je lah. Kan yang penting dia ada telur, dia ada sambal tumis, dia ada dua tu. Mana satu depan, mana satu belakang tak kisahlah kan. Sambal tumis biasa telur. Ya kot. Mana satu yang betul? Ya, kan kita masak menu tu tadi 3 minit je menggunakan 3 bahan. Guna air, kita guna sambal, paste. Okey, paste daripada Aida Kitchen 250 gram. Okey, boleh makan untuk 5 hingga 8 orang. Tapi macam Cik Pia biasanya satu paket ni boleh masak sampai 3 kali ke 2 kali. Okey, tahan lama. Kalau tak buka macam ni, tak buka lagi, tahan 2 tahun. Kalau dah buka macam ni, you simpan dalam peti, boleh makan sampai sebulan. Boleh tahan sampai sebulan Lepas tu apa lagi? Dia tulis kat sini siap 15 minit. Sekilo ayam. Okey, satu paket ni umpama boleh masak untuk 1 kg ayam ataupun udang, sotong, macam tu lah 1 kg. Okey, dia mengandungi belacan. So sekiranya anda tak boleh makan belacan, ada pantang larang dengan belacan, sambal tumis ni tak berapa sesuai. Boleh ganti dengan paste yang lain. Okey, contohnya anda boleh tukar kepada paste masak merah. Alternatif dia kalau tak boleh makan sambal tumis, boleh gantikan dengan sambal paste masak merah. Okey, sebab ada setengah orang dia tak makan belacan ataupun pantang dengan belacan kan. So kita boleh gantikan dengan paste masak merah. Alright. So Cik Pia dah bebel berapa dah? Dekat sejam dah kot. Waalaikumsalam Hafidah. Tiap kali Cik Pia nak tutup, tiap kali tu orang baru masuk. Aduh, gitulah dia kan. Cik Pia pun sebenarnya suara tak berapa nak ada. 4 hari direct kita kelas. Okey, training dengan tim pada hari Selasa. Rabu Khamis Cik Pia pula training. Rabu Khamis Jumaat training, ada bagi sedikit training untuk kawan-kawan kita yang bukan ejen tau. Yang bukan ejen. Tengok Kak Yus gelak Kak Yus. Setiap kali nak keluar orang masuk Kak Yus. Suka betul dia tengok Cik Pia ni kan. Tak apa, Cik Pia live lagi. Pagi panjang sikit. Kan? Okey, apa ni Cik Pia cakap tadi? 3 hari Cik Pia ada training 3 hari untuk kawan-kawan kita yang berminat nak belajar cara bina branding diri untuk di Facebook, di WhatsApp, kan, di media sosial untuk menjual produk makanan, terutamanya bagi produk PES. Cik Pia ada buat kelas tu secara percuma selama 3 hari. Okey, kita ajarlah macam mana kita nak setting kita punya media sosial, macam mana kita nak buat iklan, kan, macam mana kita nak orang tahu kita ni penjual produk makanan. Kita ajar dalam kelas walaupun dia orang bukannya pengedar sah Aida Kitchen, belum daftar pun pengedar sebagai pengedar. Mungkin dia orang hanya berminat nak tahu macam mana cara nak jual PES. Walaupun anda belum lagi mendaftar pun kita still bagi anda ilmu. Free je kita bagi. Kalau dah jadi pengedar,
dah daftar jadi tim kami, lagilah kita akan bagikan. Sebab setiap minggu untuk untuk pengedar yang telah ataupun ejen ataupun stokis kan, mini ejen ke, setiap minggu memang kita ada training setiap hari Selasa 9 malam di Telegram bersama dengan Cik Pia. Memang Cik Pia akan bagi training lain-lain topik lah. Kadang-kadang topik TikTok ke, Shopee ke, macam mana nak berniaga dekat Facebook wall ke, kan? Macam mana nak berniaga dekat, apa lagi nak pilih? Lepas ni ada yang minta baru-baru ni dalam kelas malam, dia orang request, Cik Pia boleh tak buat kelas untuk website? Nak belajar website pula. Boleh, nanti kita buat kelas untuk website. Tapi jadilah pengedar dulu. Kan? Jadi pengedar dulu, baru boleh masuk kelas free. Kalau tak kena bayar. Okay, masuk jadi pengedar. Jadi pengedar PES Aida Kitchen. Nanti memang setiap minggu akan nampak muka Cik Pia ni. Kita ajar, kita buat kelas, buat website. Lepas tu ada yang minta untuk kelas apa lagi? Diorang minta kelas copywriting. Lepas tu macam mana Cik Pia kita nak rekrut, tak tahu nak rekrut, tak tahu nak cari orang jadi tim kita. Cik Pia ajar juga dalam training, ada juga topik tu. Lepas tu ada yang kata, Cik Pia tak tahulah nak closing orang, tak tahu nak pujuk orang beli macam mana, nak suruh orang beli macam mana. Tak apa, kita ajar. Kita bagi masuk training macam mana kita nak closing orang. Dekat WhatsApp macam mana kita nak closing, dekat Messenger macam mana, semua kita ajar. Okay, so kalau anda jadi pengedar memang senang. Macam-macam training kita bagi. Okay, so Cik Pia dah bebel sejam. Ada lagi yang baru nak masuk? Kot ada lagi yang baru nak masuk? Okay, tadi Cik Pia baru je masak sambal tumis telur biasa, tak pedas sangat. Okay, just nice. Kalau anda tak makan pedas pun sesuai. Okay, so satu paket tu harga dia RM18 bagi Semenanjung dan RM20 bagi Sabah Sarawak. Kak Yus gelak, Kak Yus. Kan, sekejap lagi ada lagi tu. Kan, biasalah orang suka. Cik murah. Kan, glamour. Cik. Okay, so itulah dia live Cik Pia. Cik Pia punya suara. Sebelum suara langsung tak keluar, tak ada suara dah. Betul tak apa, tak ada suara dah. Sebelum suara Cik Pia langsung tak keluar, sebab esok kita nak live lagi. Hari Selasa ni kita ada training lagi untuk tim. Kan, walaupun dah nak raya tapi kita still bagi training untuk tim. Okay, sebab kita nak bagi dia orang full knowledge berniaga dengan ilmu. Kita nak bagi ilmu yang proven supaya semua orang boleh berjaya, semua orang boleh buat sales. Okay, so kita jumpa lagi pada live yang akan datang. Tak ada dah yang masuk. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.